Mesin basuh Sharp 7.5 kg. Ni kita nak buat servis cuci lah. Kejap saya tunjukkan filter dia berapa kotor kan. Nampak kotor kan. Kalau kotor macam ni memang kalau korang pakai yang pil-pil ubat tu yang jual dekat TikTok, Shopee tu memang tak kisah lah. Memang kena buka habis. Tapi kali ni bukan saya yang buka. Ni special punya orang ni. Perempuan pun boleh buka tau kalau ada tool. Senang je. Kita buka pulsator dia dulu. Cabut keluar. Lebih betul. Boleh nampak. Tapi still boleh pakai lagi lah. Dia tak teruk sangat. Tapi kotor kan. So dah buka pulsator, kita buka drum dia. So nak besar tu memang kena pakai special tool lah. Kita ketuk-ketuk dia sampai nak dia jadi longgar. Dah longgar tu kita pusing je. Kita tarik keluar dia punya drum tu. Nampak tak kotor dia tu? Tapi dia tak terus sangat. Sebab dia baru 3-4 tahun. So still tak kotor sangat lah. Boleh pakai lagi. Ini tak dalam dia. Tak dalam dia pun tak terus sangat. Still boleh pakai lagi. Ni video lepas cuci ya. Drum dia, pulsator, cover dia sekali dengan filter.